Terus kita terus buat je lah ini. Create a video. Ya. Kemudian dia cakap dalam Malay. Dalam eh sis, jika minat, boleh WhatsApp. Okey, jap try Okey, create a video seorang wanita. Okey, cuba saya try lah Copy dulu Kang, takut tak jadi. Boleh ni. Create a video. Memahami permintaan. Okey. Oh, Cik Putri pun dah ada apa? Macam-macam hasil sahabat-sahabat kita Okey, generated video. Okey. 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 Alah, hai. Oh, pakai expert ni lama pula dia punya ni. Alah, okey 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 okey. Okey kita pakai yang auto lah sekali lagi kan. Windows V. Okey. Lepas tu prompt. Okey sekali lagi. Okey dia buat gambar dulu. Tak apa tak apa. Oh. Apa hal macam ni pula? Okey, saya ambil yang inilah. Yang ini make a video. So lepas tu saya Ctrl V. Kita apa dia tadi tengah buat normal mode tapi kali ni saya nak run satu lagi custom mode satu lagi. Kita redo one more time. Tak boleh buka. Cuba pakai gallery ataupun attach document. Saya rasa boleh. Dia tak ada isu sebab dia file dia MP3 je. Ha. WhatsApp. Jap. Sis, jika minat boleh WhatsApp. Alamak. Sis, jika minat boleh WhatsApp. Alamak. Okey. Wow, wow. Saya pun dapat satu benda. Hijab terbuka. Maknanya kita boleh buat. Dulu tak boleh cakap. Oh, ini kalau dah boleh cakap, boleh buat banyak kali. Pakai ini je lah. Kan? Betul tak? Mantap. Kan? Baju pun dia dah boleh masuk. Kan? Alamak. Apa pening-pening pakai macam-macam. Itu je. Dah. Saya buat gitu je. Create video seorang lepas tu dan dia bercakap. Nah, dia bercakap tu kena tulis. Cakap dalam Melayu, sis jika minat boleh WhatsApp. Okey mantap.